Bek kanan Malaysia dan juga pemain ASEAN All-Stars tampil cemerlang mengekang gerakan bintang Manchester United, Alejandro Garnacho pada Rabu. Aksi tumpuan pada Rabu di Bukit Jalil menyaksikan pasukan gergasi England, Manchester United turun beraksi berdepan skuad pilihan pemain dari rantau Asia Tenggara, ASEAN All-Stars. 5 pemain daripada Malaysia telah dipilih bagi menyarung jersey ASEAN All-Stars ini, antaranya penjaga gawang, Haziq Nazli, Adib Raub, Azam Azmi, Declan Lambert dan Sergio Aguero. Kelibat Azam Azmi dapat dilihat berada di bangku simpanan pasukan di awal permainan dan dibawa masuk oleh jurulatih skuad ASEAN All-Stars, Kem Sang-sik ketika di babak kedua berlangsung. Satu momen menarik buat bek kanan Terengganu ini apabila Azam dilihat melakukan suatu terjahan ke atas pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, ketika asakan balas diatur. Video yang dikongsikan oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal menyaksikan Azam Azmi tampak begitu tenang dalam mengawal langkah sebelum menghadang gerakan Garnacho dengan tepat. Rata-rata komen memuji persembahan hebat Azam Azmi ini yang tidak takut dan gentar apabila berdepan pemain sayap Argentina ini meski memulakan aksi dari bangku simpanan. Pengurus Manchester United, Ruben Amorim, kagum dengan persembahan berkualiti yang dipamerkan Sergio Aguero. Pemain tengah Harimau Malaya itu menggalas peranan sebagai kapten ASEAN All-Stars menentang The Red Devils pada 28 Mei. Meskipun dilabel pasukan bukan pilihan, itu bukan halangan buat ASEAN All-Stars mencipta kejutan dengan meraih kemenangan tipis 1-0. Lebih menarik, United dilihat buntu melepasi bahagian tengah pihak lawan yang dikawal Aguero, satu perkara yang membuatkan Amorim kagum. Mereka beraksi dengan bagus dari segi pertahanan. Saya fikir Sergio Aguero seorang pemain yang bagus. Beliau mengawal jentera tengah dengan baik. Sesetengah daripada mereka merupakan pemain yang bagus. Ini sesuatu yang normal dan mereka berhak mendapat kemenangan ini, katanya kepada wartawan Stadium Astro, Michelle Lee. United bakal meneruskan jelajah pasca musim mereka dengan bergerak ke Hong Kong. Mereka dijadual bertemu Hong Kong pada 30 Mei. Penjaga gol kebangsaan, Haziq Nazli mencipta beberapa sejarah tersendiri bila beraksi dalam perlawanan persahabatan menentang Manchester United. Aksi antara ASEAN All-Stars dan The Red Devils pada 28 Mei itu menyaksikan Haziq diturunkan sebagai penjaga gol gantian pada separuh masa kedua. Beliau masuk menggantikan Patiwat Kamai. Usaha keras barisan pertahanan termasuk Haziq mengawal gawang memastikan ASEAN All-Stars meraih kemenangan 1-0 pada akhir perlawanan. Kejayaan itu menyaksikan bekas penjaga gol Perak FC menjadi penjaga gol Malaysia kedua yang menafikan United daripada menjaringkan gol. Sebelum ini, penjaga gol legenda Sabah, Peter Rajah, menjadi orang pertama yang membuatkan kelab gergasi Liga Perdana Inggeris, EPL, itu berputih mata. Aksi cemerlang beliau terselah dalam satu aksi persahabatan menentang United yang diadakan pada 7 Jun 1981. Fakta ini dikongsikan oleh akaun Harimau MyStats.